Datuk Seri, Datuk Seri. Yang tak layak, yang tak layak pun dah bertahun-tahun, 10 tahun tanpa pas permit yang sah. Duduk di Malaysia, kerja di Malaysia. Itu yang tak layak. Apatah lagi nanti yang layak ni. Pendatang asing ni, dia tetap pendatang asing. Pendatang asing ni saya nak habaq luar negara, Mak Saleh dia tak macam ni. Mak Saleh, mentaliti, culture, mereka tak macam tu. Pendatang asing ni yang dari kampung-kampung pendalaman, yang tanah merah tu, itulah yang bermasalah. Pas permit tak ada, tak layak pun boleh tinggal, boleh duduk, boleh, tak tahu nak kata lah. Berani dengan penguat kuasa. Sini kan sumber emas. Bumi Malaysia kan sumber emas. Merata corok kedai boleh buka. Bangsa kita juga yang bagi sewa. Nak dapat lumayan. Banyak pengkhianat dalam Malaysia ni. Pengkhianat banyak. Pengkhianat Zionis rejim. Zionis Israel lanatullah. Banyak sangat. Banyak pengkhianat ni. Tak berkat. Apa sahaja yang mereka buat tak berkat. Pengkhianat pendatang asing. Pengkhianat rejim Zionis. Macam-macam pengkhianat dah wujud dalam Malaysia ni. Apatah lagi kalau dapat permit sah, lawatan sementara, permit sementara, yang menikah dengan warga negara, lagilah nak tocang, dia nak tanduk, dia naik mata 1, mata 2, mata 3 jadi dajal. Tak tahu nak kata. Tak tahu nak kata. Saya tak ada. Kalau saya ada, saya bantah sebantah-bantah-bantah-bantahnya.